Baru-baru ni anak ustaz aku nikah. Dan kita orang kan, yang ada anak-anak perempuan ni tanyalah ustaz kita orang ni. Tanya, ustaz, macam mana ustaz pilih Dan macam mana kita nak tahu yang lelaki ni betul-betul ikhlas nak kahwin dengan anak perempuan kita. Dan kita orang ni, anak-anak murid ni memang tahulah yang anak perempuan ustaz ni memang anak kegemaran dia. Anak perempuan dia yang seorang. Lepas tu ustaz ni cakap, saya senang je, dia kata. Dia bagi satu syarat dekat lelaki ni. Dia kata, kau nak kahwin dengan anak aku, boleh. Tapi sebelum ustaz ni beritahu apa benda syarat tu kan, dia beritahu satu hadis sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pasti status hadis ni, tapi bagus untuk kita amalkan. Dia kata, seseorang ni kan, kalau dia solat 5 waktu di belakang imam selama 40 hari berturut-turut, dia akan hilang sifat munafik. Jadi dia beritahu dekat lelaki ni, dia kata, nak kahwin dengan anak aku boleh, tapi selama 40 hari berturut-turut kau kena solat 5 waktu di belakang imam. Ambil gambar dan tunjuk yang kau ada on time yang betul. Budak lelaki ni bagus, dia bersungguh-sungguh nak kahwin dengan anak ustaz ni kan. Dia buatlah syarat ustaz ni. Dia ambil gambar dia, gambar TV yang tulis tarikh dengan waktu, subuh sampai ke isyak, 40 hari berturut-turut. Dan lelaki tu berjaya dengan menikah dengan anak ustaz ni. So aku rasa ni benda yang bagus untuk kita amalkan dan ajarkan. Bukan wang tunai jadi cagaran untuk anak kita ni kan. Datang dekat aku, cakap aku ada duit nak anak kau. Weh, aku pun ada duit, kau nak bimbing anak aku macam mana kan. So yang paling penting adalah aku rasa kita sebagai bapa, suami, kawam kena didik anak-anak kita, anak-anak perempuan kita to be independent, tahu self-worth, tahu value dia. Tapi yang paling utama, sebelum kita suruh orang lain solat 5 waktu 40 hari di belakang imam dekat masjid, make sure kita pun dah solat 5 waktu di belakang imam 40 hari berturut-turut. All the best.